nama saya Airin. Hai Airin. Saya 6 tahun. 6 tahun juga. Angka pun baru je celebrate ulang tahun ke-48 umur 6 tahun. Sama kita. Okey, nak tanya soalan apa hari ni? Tanyalah. Uncle, masa dulu Uncle kecil, Uncle sekolah tadika tak? Mestilah. Angka dulu sekolah tadika kemas Kampung Paya. Masa Angka umur 5 tahun dengan 6 tahun. Angka ada ramai kawan. Angka kenal lagi diorang. Angka hafal nama diorang. Angka ada gambar sekolah tadika Angka. Nampak? Tengok. Ada Nasir, ada Elan, ada Hafizah, Cikgu Sah. Ramai lagi. Ini semua kawan-kawan Angka masa tadika dulu. Sampai sekarang Angka masih kontak lagi diorang semua. Apa lagi nak tanya? Uncle, masa Uncle kecil-kecil dulu, Uncle suka buat apa? Oh, kecil-kecil dulu Angka suka tangkap burung, main bola, pergi sawah tangkap ikan laga-laga. Macam-macam lah. Lepas tu masa kecil-kecil dulu, aku suka jalan, naik basikal keliling kampung, tegur jiran-jiran, cari ramai kawan. Sebab tu sampai sekarang aku ramai kawan. Tengok tu, ada orang semua. Okey, apa lagi soalan nak tanya? Okey, so Angka pula nak tanya. You all suka buat apa? Suka nyanyi. Suka nyanyi? Lagu apa? Cepot Demon Hunter. Oh, Demon Hunter. Tak takut ke? Tak. Demon Hunter. Takutlah you all ni. Okey. So, tiap-tiap hari takkan nyanyi lagu Demon Hunter je. Cuba nyanyi sikit. Give the groan, I don't know how to believe I was a queen that I meant to be. I lived two lives trying to play both sides, but I couldn't find my own place. Got a problem, child, 'cause I got too wild, but now that's how I'm getting pain. Got news that I'm done hiding, now I'm shining like I'm born to be. I dreaming how we get somewhere now, I believe we're going up, 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 it's our moment. Couldn't get me going, gonna be golden. Okay, thank you. Uncle suka makan apa? Suka makan apa? Nanti aku fikir apa lah. Aku ni suka makanan yang simple saja. Aku suka makan nasi panas-panas dengan ikan singgang. Pernah tahu ikan singgang tu apa? Ikan singgang ni biasanya ikan kembung ataupun ikan selar. Dia masak dengan air macam tu, letak bawang, kunyit, halia, garam. Itu je. Simple je. Ataupun nasi putih panas-panas tu lepas masak, makan ikan goreng dengan kicap. You suka tak makan kicap? Suka juga? Boleh lah. Jadi macam Angka nanti. Ni Ahira suka makan apa? Ayam goreng je. Ya. Ayam goreng apa? Kentucky, McDonald, ke ayam Pak Mat. Mana satu tu? Ayam Pak Mat? Oh ya, ayam goreng biasa, ayam goreng kunyit tu. Ni suka makan apa? Nasi kuning dengan fishball. Nasi kuning? Oh, nasi goreng dengan fishball. Oh, okey.
Okey. So, apa lagi kita nak cakap? Angka suka sport, suka apa? Angka semua sport Angka main. Dulu semua sukan Angka main. Paling suka sekali bola sepak. Dulu Angka main bola sepak tiap-tiap hari. Siang, malam. Malam pun main bola sepak. Bawa torchlight lagi. Pasal tak nampak dulu, stadium tak ada. Lampu pun tak ada. Malam-malam main bola bawa torchlight. Satu seorang. Main dekat padang. Tapi Angka main juga benda lain. Volleyball, basketball. Tapi main dengan siapa? Ramailah kawan-kawan kat sekolah dulu. Dulu sekolah rendah. Tiap-tiap petang selepas sekolah aja balik. Kita orang makan nasi ramai-ramai, saing-saing dengan kawan. Lepas je asar, dia terus pergi padang main bola sama-sama. Semua kawan ramai satu sekolah. Tu masa sekolah rendah. Bila dah masuk sekolah menengah, Angka duduk kat boarding school, sekolah asrama. So tiap-tiap hari main bola. Itu yang malam kita orang main bola tau. Irene suka swimming dengan lukis. Oh ya? Oh. Ni Aira suka apa? Swimming je. Swimming je? Oh, dua-dua suka swimming. Angka dulu masa muda-muda suka juga nak belajar swimming. Tapi masa tu kurus sangat, tenggelam. Sekarang ni mungkin boleh timbul kot. Terapung lah sekarang ni kalau pergi swimming. Tapi tak pernah try lagi. Mungkin lepas ni boleh cuba. Okey? Okey. Okey. Sekarang kita nak tanya Irene dengan Aira pula. Nanti besar-besar nak jadi apa? Nak jadi chef. Jadi chef. Oh, masak nasi goreng ke? Masak French toast. French toast. Aira nak jadi apa? Nak jadi askar? Ush, bagus tu. Berkhidmat untuk negara. Itu satu pekerjaan yang mulia. Pertahankan negara kita daripada musuh-musuh negara. Bagus tu. Okey, apa lagi nak tanya? Uncle, kenapa Uncle pilih engineering? Kenapa Angka pilih engineering? Pasal dulu zaman Angka kecil-kecil, kita orang susah. Dulu rumah tak ada lampu. Jadi bila ada lampu dan kemudian kita ada TV. Television. Dan pada masa tu, bila television pula, cerita dia semua berkenaan engineering. Zaman kecil-kecil dulu, ada cerita macam Bionic Woman, $6 Million Man, ada cerita Space One 1999, ada cerita Star Wars, Star Trek, macam-macam. Jadi masa kecil tu memang semua cerita pasal engineering. Sebab tu nak jadi engineer. Lepas Angka sekolah menengah pun, kita orang tengok cerita MacGyver. MacGyver ni dia boleh repair macam-macam. Dia boleh buat macam-macam guna engineering. Sebab tu lah Angka jadi engineer. Okey, apa nak tanya lagi? You all nak jadi apa? Tadi nak jadi chef dengan askar. Takkan tu saja. Apa lagi? Kita boleh jadi macam-macam sebenarnya. Ketua taekwondo. Ketua taekwondo. Tu bagus. Mempertahankan diri sendiri dan juga masyarakat. Bagus tu. Aira, selain dia jadi askar, nak jadi apa lagi? Askar dengan polis tak boleh jadi sekali. Nanti marah nanti Kementerian MINDEF dengan KDN. Nanti dia berebut-rebut pula nak ambil Aira mana satu nak ambil ini. Semua penting tu. Tapi tak apa. Kita boleh jadi apa saja yang kita nak. Asalkan kita ada kemahuan dan kita ada cita-cita yang besar. Angka dulu pun mula-mula belajar engineering, jadi engineer. Lepas tu jadi pengurus. Lepas tu jadi penulis polisi. Macam-macam. Kita boleh jadi apa saja yang kita nak. As long as kita bersungguh-sungguh dalam kerja kita. Boleh? Boleh. Memang boleh. Angka pasti
pelajar-pelajar MJA mestilah bagus-bagus. Semua boleh. Kita kan Malaysia boleh. Betul? Okey. So, apa lagi kita nak cakap hari petang ni? Pernah tidur tak dalam meeting? Oh, tak ada. Angka tak tidur dalam meeting. Sebabnya, Angka selalu buat apa yang Angka suka. Angka tak suka buat benda yang tak suka. Bila benda yang tak suka, kadang-kadang kita terpaksa buat. Tapi, kita kena pastikan bila kita buat satu kerja, kita kena suka kerja kita. Barulah kita buat kerja itu bagus. Dan kalau ada apa-apa perkara yang kita tak suka, kita tak boleh diam saja. Kita kena beritahu orang lain kita tak suka buat kerja tu. Sebab apa? Sebab kita tak nak bazirkan masa kita buat perkara yang kita tak suka dan kita tak dapat result yang bagus. Okey, apa lagi? Pernah buat salah tak dekat office? Buat salah dekat office? Mestilah. Kita kan manusia. Manusia semua buat salah. Tak ada manusia yang tak buat salah. Yang tak buat salah, malaikat saja yang tak buat salah. Ibu Nabi-Nabi pun ada tersilap tetapi mereka maksum. Tuhan maafkan mereka, Tuhan tunjuk ajar mereka. Kita pun selalu buat salah dan kita jangan kecil hati kalau orang tegur kita. Kalau cikgu-cikgu dekat sekolah ataupun kawan-kawan tegur kita, nasihat kita dalam kelas ataupun dekat mana-mana, kita jangan anggap orang marah kita. Pasal nasihat tu semuanya baik. Cuma kita kena terima nasihat supaya kita boleh jadi orang yang lebih baik dari semasa ke semasa. Okey. Lagi? Best tak jadi CEO? Jadi CEO ni best. Sebab apa? Sebab dulu masa kita bekerja, kita selalu menjayakan agenda dan aspirasi orang lain. Bila kita dah jadi ketua, kita masih lagi terikat pada aspirasi ketua-ketua kita atau pemimpin kita yang lebih besar. Tapi kita juga boleh menjayakan aspirasi dan cita-cita kita sendiri kerana kita ada sedikit kuasa dan bertanggungjawaban. Tapi yang paling penting, menjadi CEO ni bukan kerana suka saja. Tanggungjawab yang kita terpaksa pikul dan lunaskan. Sebab setiap ketua, dia ada tanggungjawab. Dan setiap ketua perlu memenuhi ataupun menjalankan tanggungjawab tu dengan amanah dan baik untuk kebaikan semua. Macam mana nak jadi hebat macam Uncle? Oh, Uncle hebat ke? Sebenarnya Uncle rasa Uncle tak hebat. Tapi yang hebat tu Tuhan saja yang hebat. Tapi manusia juga boleh jadi hebat bila dia buat apa? Dia bantu sesama manusia yang lain. Kerana Tuhan beritahu kita, manusia yang paling baik adalah mereka-mereka yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Jadi seorang tu dia akan jadi hebat bila dia buat perkara yang baik, bantu orang, bantu negara dia, bantu organisasi, bantu kawan-kawan, masyarakat dan bantu semua orang. Dia jadi orang yang paling bermanfaat di kalangan orang ramai. Tuhan akan bagi orang ramai nampak dia hebat. Dan kehebatan tu akan berterusan selagi dia menjadi orang yang bermanfaat kepada semua orang. Dia tolong semua orang. Tapi kalau satu hari dia jahat, apa berlaku? Tuhan akan hilangkan tanggapan ataupun perasaan hebat ataupun kegaguman orang lain kepada kita. Jadi kita kena sentiasa jadi orang yang baik. Kita bantu semua orang. Bantu mak, ayah, adik. Aira macam mana? Ramai adik-beradik? Ada ramai adik-beradik? Tak ada. Seorang. Ada dua je. Dua pun ramai juga. Lebih daripada seorang ramailah tu.
Jadi kita kena bantulah adik-beradik kita. Kita kena sayang adik-beradik kita. Kita kena sayang kawan-kawan kita, cikgu kita, kawan-kawan sekeliling kita. Dan yang paling penting, kita kena ingat, orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Jadi kita kenalah selalu bantu kawan-kawan kita, sahabat kita, termasuklah orang-orang yang tak suka kita. Orang-orang yang tak suka kita pun kita tak boleh anggap dia musuh kita. Kita kena anggap dia sebahagian daripada makhluk Tuhan. Dan termasuklah binatang, tumbuhan dan macam-macam lagi. Jadi kita tolong semua orang. Kita buat kebaikan. Dan bila dengan kita buat perkara ni semua, Tuhan akan nampakkan kita sebagai seorang yang hebat. Macam itulah. Okay. Boleh? Janji dengan Aka, Boleh? both of you akan jadi orang yang hebat. Okay. Okey. Boleh. Terima kasih. Sama-sama. Thank you, Uncle. Bye. Bye. Nanti kita jumpa lagi, kita borak lagi, okey? Okay. Alright. Jumpa lagi.